Sujud sahwi macam mana? Baik, soalan yang bagus. Pertama sekali, apabila kita melakukan beberapa perkara, di antaranya iaitulah kita meninggalkan sunat ab'ad ketika solat, maka disunatkan untuk kita menampung kekurangan yang kita lakukan pada solat tersebut dengan melakukan sujud sahwi. Sebagai contoh, seseorang yang solat subuh tidak membaca doa kunut, maka solat subuhnya sah. Namun begitu, sebelum ia memberi salam, maka disunatkan untuk dia melakukan sujud sahwi. Dalam konteks video yang lalu, saya menerangkan seseorang yang tertambah rakaat pada solat. Sebagai contoh, seseorang itu solat isyak yang sepatutnya 4 rakaat, kemudian dia tertambah tanpa sengaja menjadi 5 rakaat. Maka apabila dia sedar, sebelum dia memberi salam, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu macam mana? Iaitulah apabila kita berada pada tahiyat akhir, kemudian kita membaca tahiyat akhir sehingga selesai. Sebelum memberi salam, kita hendaklah melakukan sujud sebanyak 2 kali. Perbuatan sujud ini sama seperti perbuatan sujud yang kita biasa lakukan di dalam solat. Iaitu, saya ulang sekali lagi, selepas kita habis baca tahiyat akhir, sebelum nak bagi salam, sujud 2 kali. Iaitu, sujud yang pertama, kita membaca tasbih subhana man la yanamu wa la yashu, ataupun sekiranya tidak hafal, boleh juga kita membaca tasbih seperti di dalam sujud di dalam solat yang lain, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh juga kita baca. Jadi kita sujud yang pertama, kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, contoh. Kemudian kita duduk antara 2 sujud, kita sujud sekali lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebagai contoh. Kemudian kita duduk tahiyat akhir, terus kita memberi salamnya. Jadi, macam mana ke sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita meninggalkan di antaranya sunat ab'ad, apabila kita melakukan menambah rakaat tanpa sengaja. Maka perkara-perkara ini dituntut untuk kita melakukan sujud sahwi. Sekiranya kita tidak melakukan sujud sahwi, solat tetap sah. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.